Siap. So inilah ayam golek resepi Tuan Pak Azna. Bau dia sangat menyelerakan tau. Resepi warisan. So nama je ayam golek, tapi dia bukan ayam yang digolekkan macam dekat bazar Ramadan ataupun yang pakai mesin tu. Sebenarnya dulu-dulu ayam tu dimasak seekor, lepas tu dia letakkan kuah yang kita masak ni. So sebab tu dipanggil ayam golek. Hari ni kita nak buat masak ayam golek, resepi tradisi selama 37 tahun saya hidup daripada nenek moyang memang kita makan ayam golek. So bahan-bahan yang diperlukan adalah, yang paling penting adalah serai. So kita potong 3 serai, lengkuas 2 hingga 3 inci dan juga halia 2 hingga 3 inci. So letakkan air siap-siap dan kita masukkan ke dalam thermomix. Seterusnya adalah bawang merah, so saya potong 7 biji dan bersama dengan bawang putih 5 biji. 5 ulas. Kemudian kita blendkan dia. Kita tutupkan, lepas tu kita blendkan dia menggunakan function blend. So function blend ni selama 30 second, so kita pulaskan. So beginilah kejadian selepas kita blendkan. So jom kita masak dekat dalam kuali yang lebih besar. Nak masak ni kita tak boleh terletak santan. So kita masukkan santan sebanyak 1 kilo untuk 1,5 kilo. Okey. Next adalah masukkan bahan kisar tadi ke dalam masakan. Dan ambil rempah kari, masukkan. Pakai babas. Campurkan dengan rempah kari adabi dalam separuh. Okey. So kita kacaukan dia biar dia serasi. Bila dia dah sebati, kita boleh masukkan ayam. Tunggu dia macam panas, kita dah boleh masukkan ayam. Masukkan ayam. So kalau dia dah masak, dia pecah minyak cantik macam ni tau. Kita tak tumis apa-apa. Ini purely daripada santan yang telah kita masak sempurna. Siap. So inilah ayam golek resepi Tuan Pak Azna. Bau dia sangat menyelerakan tau. So saya dah share step by step dekat video. Boleh follow. InsyaAllah kalau jadi boleh tag Sarah dekat TikTok ataupun dekat Instagram Station Mama. Bye.